Oh, hari ni saya berada dalam sebuah kereta Tiggo 8. Yang baru tapi bukan Tiggo 8 Pro. Dia dah tak ada Pro dia. Dia cuma Tiggo 8. Kalau Tiggo 8 sebelum ni, SUV 7-seater pada tangga harga 159,800. Yang ini dia jimat lebih banyak. Harga dia cuma 129,800. Apa beza? Banyak beza dia. Nanti kita akan go through satu persatu. Tapi hari ni saya nak tunjuk korang interior dia. Beza dengan Tiggo 8 Pro. Kalau kita boleh tengok, sekarang kita tengok dia punya dashboard dia lebih simple. Kalau sebelum ni kita tengok meter Tiggo 8 Pro dia bersambung kan. Kalau yang ini dia satu-satu. Okey, panel meter dia berlainan, dia tak bersambung dengan infotainment punya panel. Okey. So kalau kita boleh tengok juga dia punya center console dia macam Tiggo Cross. Gear knob dia pun sama macam Tiggo Cross. Dia punya center aircon display ni pun macam Tiggo Cross. Nampak tu. Tapi still dia mengekalkan adanya panoramic sunroof dan automatic tailgate. Dia tak macam Tiggo 8 PHEV. Yang mana Tiggo 8 PHEV dia buang sunroof dan tak ada auto tailgate. Tapi model ni ada.